Hai, Assalamualaikum guys, aku Iki dan selamat datang di channel Iki Teo. So hari ni kita akan bermain game Android lagi, iaitu tentang kita naik basikal BMX dekat hutan. Tanpa masa, let's go. Give 'em grand hands, say what's up America. Half of you should know me, right? Other half a replica. Okay guys, so hari ni Iki nak main game Mountain Bike Extreme. Okay, dia ada level dia rupanya. Ada 15 level nampaknya. Kita main kat mountain. Okay. Oh, ni brake, ni pedal. Okay. Okay, let's go guys. Up. Okay, nice. What? Wait. awal patah tulang guys. Apa cerita ni guys? Okay, semula guys. Okay. What a shop apa ni? Oh, helmet. Okay, kita mula gaskan. Okay, sabar, relax. Okay, nice. Relax, nice. Sabar. Up, nice. Oi, okay, nice. Up. Okay, kita dah capai level 1. Okay. Ulang semula guys. Okay. Kita kena fokus guys. Oh, nice. Wait. Sabar. Relax. Tak relax lah. Okay. Control. Okay, nice. Bukit. Okay, nice. Okay, ngam. Berapa kilometer? 260 setakat ni. Okay, guys. Up. Okay, nice. Ush. Okay, relax. Oh, nice. Oh, hampir guys, hampir. Okay, sabar. Okay, sabar. Bahaya guys. Aduh. Oh, naik bukit pun slow lah. Kayu cepat sikit bang. Okay, nice. Checkpoint. Apa tu guys? Naik bukit tak apa. Naik bukit pun tak orok dia ni guys. Okay. Ha. Cepat. Nice. Wih, kejar guys. Anjing tu macam kejar je. Guys, cepat laju bang. Laju bang. Okay, sekarang kita pula kejar serigala tu guys. Woohoo! Let's go. Berapa kilometer? 7 kilometer setakat ni guys. Laju sangat ni bang. Bang, laju sangat ni bang. Wow! Oh, nice. Gila hebat Iki control basikal guys. Okay, sabar. Jangan laju sangat. Okay, checkpoint guys. Okay, sabar. Control. Okay, ngam. Okay, nice. Kenapa pula lambat pula tiba-tiba jalan Kan cepat sikit bang. Kalau ke serigala buat malu bang. Okay, nice. Wow. Sabar. Wow. Nice. Kenapa kayu pula slow ni? Cepat. Okay, laju. Whoop. Okay, nice. Okay, nice. Okay. Up. Okay. Lambatlah bang ni kayu guys. Dia kena turun bukit baru laju guys. Naik gunung ni lama guys. Okay, ini dia. Ini dia apa naik bukit ni. Naik bukit pun tak orok ni guys. Apa cerita ni guys? Undur semula ni. Okay, boleh guys. Kan oil keluar. Wow. Aduh, sakit tu guys. Aduh.
Okay, kita dah capai level 3 guys. Kita punya destinasi 1328. Not bad guys, not bad. Okay, kita ulang semula guys. Okay, kau duit iki berapa? 300. Okay. Ni setting. Okay, setting. Okay. Okay, let's go. Oh, nice. Oi, nice. Oi. Aduh, awak sangat cakap nice tu iki. Okay, ulang. Okay. Relax. Okay, nice. Oh, Willy pula dia guys. Oi. Oi, nice. Gila. Nice. Masih boleh bertahan guys. Kita kena kontrol kita punya basikal dengan baik supaya tidak patah tulang. Iki nak try buat freestyle guys, tapi itulah gunung dia macam rendah sangat. Lagi satu kadang-kadang tu kan, dia jalan tu lambat guys. Ke tangan Iki yang licin guys. Oh, laju guys, nice. Oh, laju kali ni guys. Kadang-kadang yang laju, kadang-kadang yang selu macam tu guys. Dia susah nak kontrol. Okay, nice. Kecepatan penuh ni guys. Oh, nice. Okay, so far so good guys. Checkpoint. Lagi. Tengok tu guys, jangan lambat pula dia ni. Tengok tu. Aduh. Naiklah bang. Okay guys. Okay guys. Kita Iki kalau boleh nak sampai 7 km lah. 7 km tu 7 km guys. Aduh, sabar nak 7 km pun. Kontrol dulu. Adalah turunlah balik. Naik. Kenapa dah dia ni lah? Mungkin ada stamina guys. Mungkin ada stamina. Cuma Iki tak tahu. Uish, bahaya guys. Uish. Patah tulang. Okay, let's go guys. Baru tak awal lah patah tulang ya. Siapa kita ni guys? Okay, sekali lagi guys. Minimal 7 km. Come on. Cita-cita Iki menjadi seorang pengkayuh basikal tanpa henti di bukit dan mencecah 7 km. Let's go. Cepat bang, kayuh laju lagi bang. Selulah bang kayuh bang. Okay, boleh ni. Okay, nice. Aduh. Push. Okay, nice. Okay, naik semula. Pantang menyerah guys. Let's go. Okay, nice. Oi, bahaya. Okay, nice. Kita wheelie guys. Kita nak try wheelie guys. Naik sikit. Aduh, sabar. Naik. Aduh, tak boleh nak wheelie ni guys. Nice. Woohoo.
Aduh, 800 km. Okay. Ni shop 800 dah duit kita guys. Okay, nice. Iki nak beli yang rider helmet guys. Okay, lanjut. Hup. Okay, ngam. Okay, kita willy sekali lagi guys. Willy. Naik. Aduh, tak kuat naiknya. Tu dia. Level 6. Tak silap Iki boleh tukar map guys. Ya ke? Sekejap. Sabar, Iki nak try something. Aduh. Kan home. Oh. Sama je, lebih kurang je guys. Tapi lain sikit lah, ni forest. Okay, ikut forest ni meningkatkan skill Iki menggunakan basikal BMX. Okay, nice. Okay, nice. Oh, nice. Okay, relax. Okay, tenang. Up. Okay, kalau korang dengar kan, dia punya background sound tu tenang sera. Bunyi burung-burung. Jadi kalau korang macam apa ni? Kalau korang bosan bolehlah cuba main game ni guys. Okay, kita teruskan lagi perjalanan kita mencecah 7 km menggunakan basikal BMX. Wow. Nice, Iki boleh control kita punya basikal BMX kita guys. Cihuy. Laju guys. Nice. Iki suka yang laju-laju ni. Okay, nice. Okay, kalau Iki minta maaf lah kalau ada suara yang tak dengar ataupun ada suara berdesing sikit, macam ada bunyi pelik macam tu, sebab Iki punya untuk editing tu Iki tak beli dia punya premium guys. Premium dekat Iki punya editing tu habis. Jadi adalah kekurangan ni sikit untuk segi editing. Jadi minta maaf lah. Iki akan beli lebih kurang 2-3 minggu lah. Nanti baru Iki beli. Oh, dah 1000 dah tadi guys. Aduh lah. Jadi kalau apa yang kita cakap tadi, jadi kalau korang dengar suara berdesing ataupun suara tak dengar tu, Iki minta maaf lah ya. Sebab Iki punya editing apps tu habis pula premium ni guys. Aduh lah. Jadi tunggulah Iki beli premium lagi, barulah ada suara clear sikit. Okay, sekarang ni Iki rasa macam susah je nak dapat 7 km ni guys. Tak apa, kita jangan menyerah kalah guys. Ayo, boleh ni. Kayu cepat sikit bang. Aduh, lambat lah di kayu guys. Kita break dulu lah, isi stamina. Okay, kayu semula. Kayu bang. Kayu. Okay, kayu. Aduh, setahun nak ke kayu ni. Okay, control. Up. Okay, nice. Okay, nice. Okay. Cepat sikit boleh tak bang? Macam slow sangat je bawa basikal. Naik bukit pun tak lepas ni bang. Alamak. Ke tangan Iki yang licin guys. Tangan Iki licin sampai tak detect ni. Aduh. Hop.
Okeylah guys, Iki rasa cukup sampai di situ saja untuk Iki bermain basikal BMS. Dan macam itulah kita main game basikal BMS dekat hutan. Dan bagi Iki fun-fun je. Jadi kalau korang nak main main je lah untuk mengisi masa lapang. Kalau korang bosan dengan game macam ML dengan FF tu pening kepala, baik main game ni santai gitu kan. Stres pun tak stres mana. So mungkin itu saja video pada hari ini. Kalau korang ada game nak suruh Iki makan, just request kat komen. Dan jangan lupa subscribe dan like, itu akan membantu Iki untuk membuat video yang lebih menarik. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye. Started as a whisper, message from an